Penyanyi ni dah jadi gila. Ada sesuatu yang tak kena dengan Britney Spears ni. Dia pernah jadi ikon pop dunia, tapi hari ni dia berjoget depan kamera dengan pandangan yang kosong, penuh caption pelik. Orang ramai gelak, tapi ramai juga yang dah mula sedar ni bukan jenaka, ni jeritan meminta tolong. Dan bila korang gali lebih dalam lagi, korang akan jumpa satu teori yang dia ni bukan sekadar dikawal, dia mungkin produk eksperimen kawalan minda industri hiburan. Britney Spears pernah meletup masa umur dia 16 tahun. Lagu Baby One More Time yang terus jadi fenomena global. Media letakkan dia sebagai simbol pop dan dalam satu package walaupun dia baru belasan tahun. Gaya rambut, pakaian, cara bercakap, semua dikawal, semua dipackagekan. Dari awal, image dia bukan datang dari diri dia sendiri, tapi dibentuk oleh label muzik. Soalan paling besar mula timbul. Dari umur 16 tahun, Britney dah pun masuk dalam mesin hiburan. Adakah dia pernah betul-betul bebas? Britney Spears sebenarnya tak pernah hidup macam orang biasa. Setiap hari paparazzi kejar dia, setiap langkah dia dijual. Tahun 2007, semua meletup. Dia botakkan kepala dia dan satu dunia kecoh. Orang anggap dia hilang akal, tapi ada yang percaya itu sebenarnya simbol. Botakkan kepala sama dengan aku dah tak nak jadi boneka korang. Dia cuba hancurkan image yang dibina oleh industri. Lepas je kejadian tu, mahkamah letakkan Britney Spears di bawah conservatorship ayah dia yang dapat kuasa penuh kawal hidup dia. Apa yang Britney buat macam konsert, keluar album, bawa masuk jutaan dolar, tapi dia tak boleh guna duit dia sesen pun sendiri. Kau bayangkan dah tua bangka pun nak keluar dengan kawan kena minta izin, nak buang alat pencegah kehamilan dalam badan pun nak kena minta kebenaran. Semua ni buat ramai orang macam mempersoalkan, ini jagaan atau perhambaan? Fans mula perasan yang benda pelik dalam media sosial Britney. Contohnya macam caption dia nampak tak kena, video dia macam ulang-ulang, gaya menari dia macam tak ikhlas. Lepas tu ada yang komen macam cakap, kalau Britney pakai baju kuning dalam next video, maksudnya kau dalam bahaya Britney. And next post, Britney memang betul-betul pakai baju kuning. Gerakan #Free Britney meletup. Fans mula gali semua detail, cari simbol tersembunyi. Dan akhirnya Britney sendiri yang sahkan dalam mahkamah, ya, dia memang dipaksa diam selama ni. Ada teori yang paling gelap mengatakan Britney ni ialah mangsa kawalan minda MK Ultra. Projek ni asalnya daripada CIA, eksperimen guna trauma dan ubat untuk kawal manusia. Britney ni pun ada alter ego dia, which is persona lain yang muncul dekat atas pentas. Macam dua karakter yang berbeza, Britney reality dan juga Britney pentas. Ada satu rakaman dia yang tiba-tiba beku tengah live, macam sistem dalam kepala dia ada glitch. Lepas pengakuan Britney Spears, ramai yang fikir dia dah bebas, tapi media arus perdana ni memang senyap. Kenapa tak ada coverage yang besar-besaran? Ada yang percaya ramai artis yang dikawal cara yang sama. Contohnya macam Lindsay Lohan, Amanda Bynes, Kanye West. Semua pernah hilang kawalan tiba-tiba. Adakah ini corak? Siapa sebenarnya pegang kuasa di belakang? Conservatorship dia dah tamat secara rasmi, tapi keadaan dia sekarang, IG dia penuh dengan tarian yang pelik, caption yang kacau. Ramai yang mula mempersoalkan, adakah Britney yang upload sendiri atau ada orang lain yang uploadkan untuk dia. Ada teori yang lebih gila lagi, which is Britney sekarang ni hanyalah klon atau pelanduk dua serupa. Ada footage yang menunjukkan bahawa wajah dia dah berubah, mata tak sama, rahang lain, cara senyum pun tak konsisten, video lama diulang, disunting semula. Ada yang kata ini bukan Britney yang sebenar, tapi image yang dikawal untuk terus buat duit. Dalam dunia deepfake, AI dan kontrak adalah rahsia. Semua kemungkinan terbuka. Britney Spears ni bukan sekadar penyanyi pop, dia simbol industri hiburan yang kelihatan glamour tapi penuh racun. Dia jadi cermin kepada sistem yang cipta bintang, kawal minda dan buang bila tak berguna. Sampai hari ni ramai masih tertanya-tanya, Britney ni masih bebas atau sekadar masuk fasa baru kurungan? So apa pendapat korang? Korang boleh komen kat bawah dan jangan lupa untuk follow aku. Itu saja. Assalamualaikum. Bye.